Kenapa gaji makin tinggi, makin susah nak menyimpan? Dulu gaji 3,000 rasa tak cukup. Sekarang gaji 8,000 pun masih rasa tak cukup. Pernah tak kita bertanya kenapa? Sebab selalunya kita pendapatan naik, gaya hidup kita pun naik. Dulu kereta biasa, sekarang nak kereta lebih mahal. Dulu makan sederhana, sekarang makin kerap makan di luar. Dulu telefon masih elok kita guna. Sekarang keluar model baru, rasa nak tukar. Akhirnya gaji bertambah, tetapi duit yang tinggal tetap sama. Kadang-kadang lebih sedikit. Ini perangkap kewangan yang ramai tak sedar. Kita ingat masalah kita ialah pendapatan tak cukup. Tetapi kadang-kadang masalah sebenar ialah perbelanjaan kita sentiasa mengejar pendapatan. Jadi bila gaji naik 1,000, jangan terus tambah komitmen 1,000. Ambil sebahagian daripada kenaikan itu dan terus tingkatkan simpanan serta aset. Kalau dulu simpan 300, cuba naikkan kepada 400 atau 500 mengikut kemampuan. Biarkan aset naik bersama pendapatan. Sebab kalau setiap kali gaji naik, lifestyle naik sama laju 10 atau 20 tahun lagi, mungkin ada kereta cantik, telefon pun baru. Tetapi bila tengok aset, kita masih tertanya-tanya mana pergi semua duit aku. Kau pegang satu prinsip mudah. Pendapatan naik, simpanan naik. Pendapatan naik, aset pun mesti naik. Bukan tak boleh menikmati hasil usaha kita. Boleh. Cuma jangan habiskan masa depan untuk nampak senang hari ini. Cuba tengok kenaikan gaji terakhir kita. Berapa yang masuk kepada lifestyle dan berapa yang masuk menjadi aset. Follow akak. Video seterusnya kita bincang macam mana nak tahu kita sebenarnya kaya atau cuma nampak kaya.